Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus banyak renung dan fikir tentang nikmat-nikmat di syurga, dan kita tahu di sana kekal buat selama-lamanya kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Kita sentiasa muda, kita tidak akan berpenyakit, kita tidak akan perlu untuk ketandas. Macam-macam semua keindahan yang ada di syurga itu akan membuat kita terpegun, dan oleh kerana kita nak sangat syurga itu, kita tentunya takut untuk menggadaikan syurga kita. Kita takut kalau kita buat dosa sampai kita tidak berpeluang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga Allah dan kita ditayangkan mungkin untuk melakukan kesyirikan, mungkin melakukan riba, melakukan kejahatan di dunia ini. Kita mudah untuk menolaknya kerana apa? Kita takut kalau kita tak berpeluang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi takut kalau kita fikir tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sentiasa memikirkan syurga, kita nak jadi penghuni syurga, kita tahu dunia ini hanyalah tempat persinggahan sahaja, maka fikirlah tentang nikmat syurga sentiasa.